Ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat hari raya semua. Itu je lagu yang Aimi tahu. No, I lagi suka jom tu. Jom Jom. raya. Hi guys, welcome back to our podcast. Film with Aimi and Sarah. So, This is Aimi, by the way, in case this is your first episode. That's Sarah. anyway, selamat Hari Raya guys. Kita tengah minggu first raya. Minggu first Yeah, First COVID? I think so. The first week of Syawal. That's why kita orang Alhamdulillah. pakaian. Kita tak pakai ni lah. Kita Decent. tukar sikit. Daripada pakai kurang kita pakai jubah. Yes, walaupun Walaupun I don't berjubah. think korang pernah like anyone new in my life pernah nampak I in Betul. jubah. Actually, I ni pun first time I tengok dia berjubah. Betul. So dia very girly but modern punya type. Yes, I think kita dah discuss this before. Anyway, walaupun kita berjubah tapi tajuk kita hari ni Very spice. Very spice, I think okay. almost every episode kita akan share very spicy. But this one lagi spice sebab ini memang tak kena dengan pakaian kita orang. betul. And ni dari our own experience. Kita tak Yes. akan cakap pasal Memang orang lain. betul. Ini memang lama pendam lah ni. Ni pendam diri sendiri lah ni. Kat sini kita nak luahkan. Yang paling banyak dia lah. We'll see, okay? Okay, I rasa I'm just gonna I can Still lah. I can go with the flow. Gitu. Okay. So macam you carry lah, you carry. I naik belakang you. So, basically apa tajuk kita? Tajuk kita hari ni apa Asyik kan cakap tajuk. Obviously. So, tajuk kita toxic workplace. Normal ataupun red flag. Obviously normal lah Tiba-tiba I kan. dapat I punya tajuk macam tu je. Anyway. Normal lah kan. Normal. I mean you normalize the toxic workplace. It's normal lah. Red flag. Anyway. I rasa okay, you rasa normal. I rasa red flag. Tapi I can sit on that situation lagi. Faham tak? I can face the toxic. I faham. Tapi kan to me kan macam the reason why I cakap normal toxic kat workplace tu Sebab mana tempat ada. Mama tempat memang Okay, faham. di sebalik you happy fun ada that toxic. Betul lah, betul. Okay, tapi toxic ni Tapi kenapa dia wujudnya dekat dalam office? Bukan ke macam tempat office tu kita nak career growth lah basically kan. Tapi at the end dia jadi tempat yang sangat toxic yang macam dia akan bagi kita stress. Tak, tapi cerita dia bila korang dengar pasal toxic dekat workplace ni kan, what's the first thing that comes to your mind? Okay, kita telepati lah. One, Korang komen juga tapi kita orang telepati lah. 1, 2. Saya jawab, apa soalan dia? Apa yang first thing that comes to your mind bila cakap pasal toxic dekat workplace? Okay, 1, 2, 3. people. Boss. Okay. Okay, still lah people lah tu juga. People. Ya, macam boss pun, people pun. So macam okay, macam kalau tadi you nak cakap apa benda? Toxic. Oh, I mean kenapa office tu adalah tempat yang boleh Tempat jadi yang toxic, sedangkan itu adalah tempat yang kita macam everyday kita kena pergi. Kita macam basically orang kata macam expand our Knowledge and money. knowledge. I mean obviously Betul you lah, work betul to lah. earn money kan. Siapa je yang Knowledge nak and money kerja. lah. Mana ada staff yang nak kerja because dia nak bangunkan company dia? No. Kita semua nak kerja because kita nak Tapi duit. bila fikir balik, kalau kita nak expand our knowledge and money tadi, kita mesti kena ada challenge, which is the challenge toxic lah. Kita kena face lah the toxic Toxic boss or toxic people.
or toxic friends. Betul? Friends also can be toxic. Nampak macam normal habis naik. Everyday pergi lunch kan. Tapi You tak fake. tahu. You never know. Fake. Apa ada kat hati dia. Dia nampak baik-baik je dengan kau. Sekali belakang. Tapi belakang ni ngumpet kau. Kau. That's why I always tell people that I tak suka berkawan dengan orang yang ngumpat pasal kawan dia. Faham? Because if dia buat macam tu, Maksudnya- easily dia boleh ngumpat pasal Betul, I dengan kawan dia. betul. So I tak suka lepak dengan orang. The moment I macam dah like Oh, faham. Betul. Kita ada ke? I think dekat Kita current work. Okay, by the way, for clarity, kita orang we came from the same workplace. Workplace. We met dekat this current workplace, which shall not be named. So that's why lah. I think korang macam previous podcast korang boleh dengar macam kita kat office macam I kita bosan. asyik cakap pasal office kan. Macam I tengok you every day. It's because we meet every day kat office lah. Yeah. So that's why. So basically kita orang jumpa 6 days. See this? Yeah. Depends lah. Ada yang 5 days, ada 5 6 days lah. But let's That's why every dia day. cakap. That's why dia I think the previous podcast dia cakap dia dah bosan tengok muka I. That's why lah. None taken. bayangkan 8 tu. Kalau kita kerja sampai malam pun, sampai 8 malam lah tengok muka you. Betul. Lunch pun together. Betul, even I punya cubicle tu pun memang Nampak face I ni Kalau I tengah macam sumpah I boleh nampak dia berzikir. kalau dia tiba diam tu tak ada bunyi typing. I dah senyap sekarang. No, kalau kalau you tak dengar bunyi typing tu dah tidur tu member. Ya, dia kadang-kadang dia dah macam ni. Mata dia dah kecil dah tapi dia punya tangan tu masih ada effort untuk scroll. Work must go on. Aduh, hai. Okay, apa benda? You kata kita nak cerita pasal kita punya experience kan? Okay lah, kita cerita daripada top management ke bawah lah. Meaning you nak start cakap pasal People in the office, tapi kita cakap dari top level dulu. okay. Which is our boss. So apa masalah? Our boss lah. Basically bosses lah. Okay, so apa masalah bos kita ni? Okay, you lagi banyak experience dalam pekerjaan kan, dalam pekerjaan. So mungkin you dah jumpa lagi banyak bos. Tapi I baru a few lah. I boleh, my first boss adalah Malay. Okay. Yeah, Malay. And the second one is Chinese lah. So actually antara dua bos ni pun dia ada toxic yang berbeza. Okay. Okay, macam first boss dia tak toxic in terms of work tau, tapi dia macam mana I tak boleh cakap dia toxic lah. Dia okay je, tapi I tak boleh go dengan dia sebab I kena, the decision making is dekat staff dia, bukan dekat dia. Tapi berbalik kepada my second boss pula, decision making semua bawah dia. I tak boleh nak buat decision satu pun macam tu. You bagi opinion pun Dia dia reject. macam Macam first boss I kalau bagi opinion dia macam Okay lah, buat lah. buat lah. Dia macam percayalah. Dia letak trust dekat I kan. Tapi itu pun tu boleh kata toxic ke? I mean kalau every single decision you kena make, then Kira toxic. I mean kalau dia tak pernah debate about faham? Tapi I boleh cakap yang second ni, kalau bagi opinion pun opinion dia juga kita kena pakai. So no. Bagilah, dia akan tanya what do you think? Tapi in the end I can Dia punya opinion juga you kena follow. Betul? Betul. Tiba rasa macam sedih nak cakap pasal bos ni. Okay. So I tak nak cerita bos yang pertama lah sebab I kejap je dekat office tu juga pun kan. So I nak fokus kat second boss I. Okay. Maybe korang boleh, kalau as we go along, I think mesti a lot of you guys boleh relate, and maybe if you guys are the bosses yang perangai macam ni, maybe Betul. y'all can take a chance to
I don't know, change. Ataupun korang try komen juga. Sebab my second boss is ataupun like, ada bos korang yang Melayu yang berperangai macam bos-bos yang bukan Melayu juga. Faham tak? Okay. So basically first thing first, terus kan gosip pasal bos. Micromanage. Yes. I share kat you. I dah kerja, I ni a jumper, I ni a hopper. I dah lompat 4 different company. Okay. Semua bos I Cina. I tak pernah ada bos Melayu. Okay. And semua memang collectively micromanage. Ke sebab Chinese I don't know. I rasa ada je bos yang tak micromanage actually. Yang Chinese. Ada je. Dia sebenarnya dia depends on personality juga. Tapi kucing kan? I think so. I tadi bezakan bunyi kucing dengan baby. Kucing obviously. You sure? Okay baby. Anyway. Okay. Okay. Tapi macam for me, every single bosses of mine like they micromanage teruk. Tapi actually macam ada pros and cons. Okay, tapi sebelum tu micromanage tu macam mana? Mungkin orang tak tahu macam mana micromanage tu in terms of apa, faham tak? Firstly, korang tahu tak the definition of micromanage tu apa? Cuba Google search dulu. Maybe pakai ChatGPT ke apa. Okay, micromanage tu actually macam every little thing or every little documentation dia macam kena perfect. Macam tu. Contohnya, kita bagi contoh yang paling ataupun dia macam nak involve with every single thing betul. You buat. Contohnya macam klien nak datang sign dokumen pun dia nak tahu. Kenapa nak datang? Nak buat apa? Dokumen apa? Macam tu. Padahal it's just a simple document je. Macam tu lah. Tak tahulah dia boleh nak cakap dia rasa apa kalau dia tak tahu benda tu. Faham tak? Dia rasa left out ke macam tu? Macam kenapa klien tak jumpa aku juga? Macam tu ke? I don't know. I rasa dia memang just kepoci lah. Mungkin jugalah. Ataupun actually dia takut kita jumpa klien tanpa dia. Ada benda yang kita klien tanya kita jawab tu macam salah. Wow. Tapi adalah benda yang dia tak micromanage sangat pun. Yelah. Tapi macam macam kita cakap pasal macam for me kan micromanage ni. Let's say if you awal-awal kerja you dapat boss yang micromanage, I think I tak nak cakap apa, but I think it's kind of good for you because it builds discipline. Betul. Time awal-awal. Betul. Tapi bila you dah lama kerja, dapat boss yang micromanage you macam annoyingnya. Macam tu. Sometimes benda tu tak perlu di micromanage pun. Tapi benda tu boleh you cut short. Tapi bila dia nak micromanage, dia jadi macam panjang. Tapi kan disebabkan I kenal bos kita lama lagi, I boleh cakap dulu sebenarnya lagi teruk dia punya micromanage daripada sekarang. Dulu tu ya Allah, I sampai stres yang tahap gaban sebab sekecil-kecil benda pun dia nak micromanage. Contohnya lah kan macam email. Kalau macam tak kena dengan tekak dia, dia nak tukar je semua ayat tu. Contohnya lah macam sekarang ni I ada handle one of tiba-tiba jadi job scope I. You know, if you know you know lah. Benda tu sama tau. Cuma hantar dekat different client lah. And the wording also sama. Tapi every time I tu wording tu akan tertukar. Tiba-tiba yang ni. Ada je perkataan dia nak pakai macam lagi bombastic ke apa, I tak sure lah. Lepas tu nanti dia akan question you. Lepas tu cikgu dia tanya macam, this is not your wording. I macam, it's not your first time. Masalahnya kau every single time kau tukar macam aku nak. That's why. Itulah I bagi tahu juga dekat Nisha lah basically. Macam dah kalau every single time I send out, like every day sebenarnya I send out, kau tukar, which SOP aku nak follow. Macam tu. Dia macam di sini lah, if you nak micromanage, make sure you consistent. Betul. Tapi kalau you tak nak consistent, then jangan micromanage. It's annoying. Okay.
Tak, dia jadi kita pula yang macam takut macam kalau aku buat ni macam ni salah. Faham tak? Jadi kan tiba-tiba kena call, apa benda ni. Balik my bus, balik god. Sumpah I sangat bersyukur waktu office lama I tak ada phone call. I mean office table punya tu. Oh ya? Tak ada. Just dia akan WhatsApp je macam, Sarah boleh tak ni macam tu. Yang sekarang sikit-sikit bus. I rasa macam I nak DND je phone tu. Tapi masalah dia akan marah kalau you DND. Okay. Anyway. Tu. Tapi I okay dah lah sekarang. Macam I cakap lah, dulu lagi teruk lah. Dulu position I you. Macam you sekarang. Sekejap masuk bilik dia. Ada je lah dia nak discuss. Itu for another topic. Okay. Actually itu pun micromanage pun. Yeah, because dapat email. Okay. Email baru masuk. Not even 1 minute, okay? 1 minit. Have Dia you seen that email? Excuse me, I ada 10 email, 20 email lagi aku tak baca. Not just that, kita ada 2 PC je. Satu ni tengah untuk reference, satu lagi checking, okay? So dekat mana yang email tu nak masuk untuk kita tengok. Tiba-tiba kita kena tutup jap, and then kita kena buka email tu. Actually kan macam I kalau cakap pasal tu kan, mula I akan macam ni. I akan macam ya macam tu. Scanning dulu, okay. Macam I macam delay macam ya sambil dia cakap tu macam okay. Tiba-tiba acah-acah macam multitasking kan. Padahal tak buka pun lagi. Tu you sekarang Sekarang I akan just macam I haven't read the email. Actually I pun cakap je not yet. Dan dia akan cakap macam okay, then just go through the email. Oh my gosh, benda ni tak urgent pun. Betul dia sekarang pun I jawab je lah macam not yet. Lepas tu dia macam okay, can you go through the email first and then buzz me back. I macam aduh, aku tengah buat benda lain ni, boleh sabar because the thing is okay, you guys have to know Kitorani is like what we do is like macam a service provider lah. So when you service provider, macam you kena hadap klien. So ada certain klien, diorang akan macam very pushy, everything urgent. Even tu kita macam tak urgent sangat. Tapi ada certain klien yang jenis macam kancung, memang gelabah titik gila lah. So you kena cater to that kancungness. Wow, kancungness. Okay. So and then you tengah handle this klien yang macam tu kan. Because dia kat dalam, dia tak tahu apa yang berlaku kat luar. Betul. Dia tak tahu the administrative things that we have to do kat luar tu. Even logistics side pun macam is stressful. Betul. Sebab dia ingat kita macam, I tak tahulah, I rasa dia tahu je kerja kita. Cumanya I tak tahu kenapa yang dia rasa macam kita ada kerja. No, because dia memang senang lah kalau dia nak cakap macam senang je, you just contoh you just draft DCR and then you send email and then masalahnya you nak draft that DCR tu kena make sure semua benda perfect. Betul. Itu satu lagi macam okay lah, you nak kena pastikan semua perfect kan. Kalau macam I nak kena ada level of review tu pula. Nak kena hantar ni, kalau let's say my reviewer lambat, takkan I nak push review, dia pun ada kerja dia juga. So nanti at the end dia akan cakap macam, alah, just 5 minit kan, just 5 minit to draft the email kan. Kau reply email aku dulu, aku nak tengok 5 minit, tak 5 minit. Dia nampak senang lah, because by the time dia tengok email, benda tu dah go out. Betul. Dia tak tahu the process, struggle. You nak manage this work and that you nak juggle everything. Satu lagi, tolong disclaimer, I tak tahu lah office lain macam mana, tapi kita email tu memang kena like formal yang macam reference is made to your email below. Everything formal yang macam reference is made to our teleconversation on even dates. Yeah. Sangat formal yang memang kena professional gila. And I level yang macam I tak boleh brain. Macam kalau klien-klien send email macam bodoh sangat. Kan. Macam mana this stupid email boleh lepas? Macam contohlah yang paling bodoh, auditor.
Yes. Oh my god, Auditor email is- dari auditor sangat Email, amazing. yes. Kita orang punya line of work, kita orang benci auditor. We hate auditors. We So, hate. korang teka kita kejam. Gas. Benci sangat auditor. I think, Macam lah I kata tadi kan, kita punya email kita kena perfect. oh no, Tapi auditor. auditor and lawyer. Oh my gosh, kita Wait, benci diorang. kita nampak pandang macam dari luar, wow lawyer macam wow gempak lah Tapi guy. tak weh. Wait, diorang korang sama- tengok email diorang. Tengok Oh email diorang, my sumpah god. bodoh. Ah. Tapi diorang charge mahal kan? Bila advisory mahal kan? Kita orang punya advisory free. Free weh, tapi kita punya draft tu dekat 1 hari weh. Yeah. Kena, I don't know. I rasa macam semua boss kepada line of work kita ni, dia macam very particular when it comes betul, to betul, email betul. tau. Pelik tau. Betul? So bila I tengok macam orang boleh send email, macam mana kau boleh lepas send email macam ni? Betul. Ada nak brain tau tak? Ya macam kau minta apa sebenarnya ni? Lepas tu panjang lebar. It's like it's macam the kind of email yang kau draft and then kau send. Kau tak baca balik apa yang kau draft. Betul Macam tu. Sumpah tak ada brain. Tapi itulah one thing for sure yang macam about macam bosan recommendation ni, kan you, time awal you akan disiplin kan. So you akan kita pun by the dia macam pros and cons. Pros is you discipline, tapi cons dia high possibility you akan end up jadi micromanage juga. Betul. Because you hidup dengan orang micromanage macam tu. Macam I, because I hidup dengan semua every single boss I micromanage kan. So I sekarang pun I tend to a little bit like micromanage in sense yang I very particular. Contoh ada koma. Faham. Betul actually pun. You kat situ kan, I stapler. I betul-betul nak kena pastikan tu. Stapler pun kena make sure. Okay, kalau korang Kau macam stapler, kalau I perasan kalau I dapat any documents kan benda kan, macam stapler macam bodoh, macam suka hati apa kau je. Tapi kita orang memang we've been ada trained, SOP dekat stapler tu we've been sendiri. trained to staple macam the A4 paper kan, macam ni kan. Ada orang stapler macam sengit macam tu, ada yang macam tiba-tiba ke dalam sikit. No, kita orang kena ni, anda kena Memang Dia macam OCD kan, tapi kalau kita tak buat benda tu kita orang kena reject. Dokumen tu kena reject. Itulah, and then macam macam kena make sure dokumen tersusun dengan betul. Contoh you bagi the sequence tu kena betul. Betul. Kalau salah terpusing sikit je, dia tendang balik. Not just that, kalau macam dokumen tu let's say kita nak minta design kan, so kita tak adalah stapler dulu, betul tak? Kita just macam bagi je dulu kan. No, korang kena stapler je. And then once dah sign, korang kena buka balik stapler, korang scan, baru korang stapler balik. Tapi macam I tak. Wait, I kena tu. I tak tahulah, kadang-kadang macam dia tak konsisten jugalah. Macam let's say Section 58. Okay. Yang okay. Client back to back kan. I tak stapler pun kalau nak bagi dia tengok yang extract. Tapi dia akan macam kadang-kadang mood dia tak betul. Ada macam you didn't stapler macam tu. Macam oh my god, annoyingnya. Itu kalau mood tiba-tiba gila dia lah. Tapi sebab I so far tak pernah ada issue with, macam I memang pakai I macam ikut kaki kepala I, like kalau benda tu I kena scan, I tak staple, I clip je. Clip pun I pernah juga. Kenapa you tak clip? Macam tu Aisyah. Macam tu. Tapi nak dipendekkan dulu dengan sekarang, I dah berani lawan dia sikit sekarang. Faham. I pun tak tahu, mungkin sebab I dah lama sangat dengan dia kot, and dia pun dah faham gaya I mungkin. So I dah macam berani lawan sikit. Macam dulu I macam tak berani nak menjawab, sekarang I macam I akan gelak. I tend to gelak kalau macam tu. I tak tahu kenapa. Rasa macam dah boleh pergi Tanjung kot. I macam kau macam apa gila kan. Itu biar kita pernah borak kan benda ni. Kita dekat Tanjung Rambutan tu actually patut adakan satu tempat stress kita orang punya kejayaan. Because kita orang punya level stress is macam kalau stress sangat kan, kita akan gelak. Betul. Lagi-lagi kita orang balik.
Yes. The whole day dari 8.30 sampai 5.30 tu kita orang macam Stress. gila yang kita orang macam tak boleh. Keluar office. Keluar office kita orang balik, kita orang gelak macam bahagia sangat bahagia je kerja. sangat pergi office tu. Orang lain dah muka stres nak balik dah ni kan. Kita orang macam gelak-gelak tepi jalan. Macam mesti best tu office dia. Mesti bos dia fun tu. Di sebalik tu ya. Tak tahu macam zombie kita orang office tu. Itu okay. Ya, itu macam baru tip of the iceberg lah. Macam Tapi back on micromanage kan, macam you cakap disiplin kan, I tak deny lah. Dia memang buat I disiplin. Bagus lah, tapi bukan untuk semua benda lah. Ada actually macam je to lah. me kalau you nak micromanage, is fine. Kalau workload you is manageable. Tapi kalau workload macam sampah, yang macam 3 orang patut buat tapi you handle seorang, tapi you micromanage, dan pergi mampus. And we all die. betul. Yang Apa lagi kita nak cakap? Lah kita nak cakap pasal bos kita kan. Apa lagi pasal dia? memang dia je lah. No lah, I mean kita tengah cakap pasal top level dulu kan. Yang kita nak go down. Actually, okay. I tak share sangat. Ini macam ni lah, macam personal life kita share dengan bos. Dulu I tak share sangat lah semua benda. Sekarang pun tak sangat. Cumanya dia adalah tahu sikit-sikit macam tu. Cumanya bila dia tahu pasal personal life I at first I ingatkan dia macam just nak dengar, nak tahu macam tu tau. Tapi behind dia cakap benda tu macam as a, apa orang panggil lah, macam benda yang buruk dekat orang lain. Faham tak? Contohnya I cakap dengan you bos I cakap dengan you, tapi you cakap dengan kawan you, I mean bosses yang lain pasal I macam kenapa? Okay, kita bagi contoh lagi lah. Contohnya I pergi gym, I bagi tahu you bos yelah, you tanya I kenapa I macam tak cukup tidur, let's say kan. Lepas tu I pun jawab lah, I pergi gym semua. You macam baguslah, depan I ni, baguslah pergi gym semua kan. Tapi bila cakap dengan orang lain macam kiranya dia use that information against you lah. Dia use that information against you. Itu yang I macam perasan banyak sikit lah lately ni. Because macam kalau I memang jenis tak sharing sangat pun. Seriously I cakap dengan you, kalau bos kita orang cakap dengan Aimi, I lah manis paling awkward kat situ. Betul. Sebab Aimi tak bagi reaction dekat dia. And I yang dekat tepi tu kena bagi reaction lebih. Betul. Sebab dia expect reaction lebih dekat I. Sebab I memang Aimi macam macam tu. So I terpaksa macam tu tiba-tiba. I tak boleh lah. I memang Contoh lah, kita bagi contoh tadi. Apa? Tadi our boss datang kat I dulu, tunjuk one of news lah dekat phone dia. I pun macam macam tu tau. Lepas tu dia pergi dekat Aimi. Lepas tu Aimi macam baca, lepas tu Aimi macam lepas tu bos I pergi kat I balik. And that's why lah, you don't have to, tak attend dia. I jadi macam Aimi sumpah itu je reaction dia bagi. No, because macam I macam mana I punya whole career punya line ni, I tak ada macam nak dengan bos. dengan bos sangat. Tapi dia tak macam tu tau dulu. Macam macam you cakap lah, sekarang kita ni pasif sikit kan. That's why dia boleh sharing benda-benda tu. Dulu I cakap you duduk dalam bilik je. Kita akan keluar pun dekat kita punya area. Dia akan bus. Apa dia bus. Ini Okay. macam sometimes dia macam keluar and then dia bagi just tahu. Tengok je lah macam tu. Tak ada yang macam sekarang kan. I rasa adalah 2, 3, 4, 5, 6 kali satu hari dia jalan keluar nak try borak dengan kita kan. Sebab dia ngantuk dalam bilik tu. Masalahnya dia pergi keluar nak sembang. Kita nak buat kerja. I have a lot of work. Ni berkelakar. Dia keluar, dia borak kita, sekejap dia masuk bilik. You see this email. Macam bila aku nak tengok dan kau datang borak dengan aku? I penat lah. I penat. And dia expect kita tu tahu, tu ingat everything. Yes. Ni lagi satu perangai. I think ini perangai almost every single bosses of mine.
Dia expect everything ada kat kepala otak kita ni. Not just that, dia nak apa yang dia tahu, kita tahu juga. Dia kan tahu. Ah. Do it, bro. Okay, dia selalu cakap bro kat kita orang. Kalau kita orang macam buat perangai, kita orang tak tahu benda kan, bro, and dia akan cakap macam come on. Lepas tu dia asyik cakap kita ni spoon feed lah. Okay, sabar. No, because Tiba macam okay, kita kena stick to the topic. Okay. Dia dah macam melayan Jangan jiwa. tiba-tiba layan jiwa kat sini. Tapi I tak adalah hate dia sangat. No, kita orang tak adalah benci. Kita tak benci dia personally, tapi kita orang benci dia Bila dalam kerja. Okay, sama tu. Tapi adalah sikit I benci dia personally. Because I macam dia tak ada information dia nak use against me, because I pun macam tak cerita You things tak kat dia. share, betul. I memang keep it professional dengan dia. I memang keep it professional dengan dia. Betul, actually dengan you je kan. You dengan Dengan I je yang dia tak tahu sangat dia tak tahu much about my life. Sebab dia macam I don't know, dia macam tak dapat nak korek daripada I. Yelah, sebab dia reaction you macam tu je. Mesti dia macam kecewa kalau dia cakap dengan you. Probably. Dia macam orang lain kan macam No, because the extra sikit. thing is you put this. Tapi actually bagus you buat tu. Kalau I dari awal I dah buat style you, I rasa macam I bersyukur. So I tak perlu layan dia sangat. Tapi dari awal I dah perlu layan dia weh. Faham? No, because to me macam okay, you nak fun dengan kita. Tapi bila kau marah kita tu, memang kau maki, buat macam kita macam bodoh. Betul, dah macam orang kata aku buat salah besar lah, macam Ya, bangunan nak runtuh dah lah. No, because you have to know, we're only saving PDFs. Kita bukan saving lives. Okay? So, nothing yang kita orang buat boleh bankrupt one company pun. Betul. Actually kalau kita mati pun tak kisah pun company tu. Dia macam my condolence. Okay, next. Thank you, next. Thank you Okay, for your service. buka next. vacancy baru. Macam tu je. Tapi tu lah kan. Itulah basically. Itu. Banyak lagi lah. Banyak je lagi. Cumanya itu yang paling kita orang tak tahan jugalah. Ya. Micromanage, sebab micromanage dia tu besar tau. Bila dia micromanage, dia akan bahas, dia akan itu, dia akan ini. So banyak yang you bayangkan okay lah, ini I spill sikit lah. First job I sangat sihat walafiat. I sangat sihat walafiat. I macam dapat apa orang panggil work life balance lah. Macam tu, malam petang I boleh pergi running semua mah. I tak pernah ada The work life moment I join this company bro, you name it, all the sakit I ada. Penyakit dia ada. Semua sakit I ada. You cakap je apa. Ada. And bos I tahu semua penyakit tu. Betul. And dia sampai macam nak bagi nasihat lagi. Dia siap suruh I makan ubat apa lagi. Sedangkan doktor I dah bagi ubat. And then dia tak boleh brain bila macam ubat tu tak kena dengan dia. Contohnya lah macam Aimi, dia allergic paracetamol. And dia tak boleh brain, paracetamol. Macam tu. Sebab dia boleh makan. So dia macam pelik kalau orang lain tak boleh makan ubat yang dia boleh makan. Contohnya I allergic ibuprofen. Dia macam tak boleh brain I allergic. Sebab dia kata dia makan boleh. ibuprofen tu terus sihat. Dia nak semua orang kena sama je dengan dia. Itu pun munda siap. Dia macam tak boleh brain kalau orang lain daripada dia. Betul. Sebab apa benda yang works dekat dia kena works kat orang lain juga. Betul. Itu dah yang macam Tapi serious, macam I think tak ada, I don't know lah about you guys. Maybe kalau ada rezeki korang tu dapat bos yang okay. Dia macam because kita orang ni, kita orang both dah menangis kat toilet lah rasanya sebab stress dengan dia. Dah menangis kat toilet, dah menangis Alhamdulillah tahun ni I tak nangis lagi. Wait, tahun lepas banyak weh nangis. I tahun ni pun
last hope sampai ke sudah tak lah. Dah nangis. InsyaAllah. Dah nangis dari LRT. Tapi nangis dalam toilet tu paling sedih lah. Semua tempat memang toilet, surau. And then public space pun memang orang tengok pelik Betul. Actually, tengah buat kerja dia tiba-tiba mengalir. Gila lah. Betul. Tahan lah. Tengah buat kerja dia tiba macam terus betul-betul tiba-tiba pergi toilet, duduk dalam toilet. Nangislah kau kejap kat dalam tu. Lepas tu kadang macam pergi surau. Nak solat lah, tapi sebenarnya bukan pergi solat pun, pergi menangis kejap tu keluar. Tapi kita orang tak pernah macam, kau nangis tak, kita orang macam dah tahu dah. Okey, kenapa dia nangis, kita orang tahu. Lagi-lagi dia keluar daripada mana-mana kan, kita macam okey tak apa, biarkan dulu macam tu. Kita takkan discuss lah apa benda. Yang macam faham lah. Tiba-tiba dengar bunyi tisu. Tahu dah tu. Okay, kita tak nak jinx diri kita tahun ni, okay? Okay, ya Allah tolonglah. Let my life be smooth this year. Tolonglah ada pencen cepat sikit. Lambat lagi tu. Boleh ada pencen je tahun depan. Aduh, stres lah. Let my life be smooth. Okay, tu kita cerita boss punya toxic lah. Sekarang kita nak cerita sebab ini kan kita orang macam we're being very you can say vulnerable. Macam this is our life. Macam tu. Like every day. Yes. Betul. So if anyone out there yang ever cakap kau kerja office je, apa yang stress, aku sembelih kau. Kau kerja office apa, aku kerja office apa. Kau cakap. Aku sembelih kau cakap macam tu. Kita orang sampai level bila kita orang tengok orang yang kerja part time kat luar sana tu kan, kita macam bestnya kerja tu. Betul? Serius. Sebab okay, kita orang bagi satu lagi benda yang korang rasa macam what kan. Kita orang punya boss, dia suka kerja yang suasana diam. Yang kalau kentut pun boleh dengar. Dia diam sediamnya. Dia tak suka orang bercakap. Ataupun macam let's say macam I dengan Aimi punya cubicle macam dekat tau. So dia kalau I pergi tempat Aimi pun dia macam lagi dia boss Aimi. Kenapa? Ada apa? Macam tu. Sampai sebegitu. And kita orang we're not allowed to pakai earphone, okay. So kita orang literally kita orang tu je. Kalau main phone pun macam buat dosa. Betul. That's why kalau orang text me in the morning, I'll reply in the evening. Atau waktu lunch. Itu je lah time. Kalau you tiba-tiba ada rezeki terus reply tu kan, ada memang rezeki. Itu je lah. That one is like a window. Betul. Window period. Ataupun so bos tak ada. Bos ada kat office. Tiba-tiba dia work from home. He's allowed to work from home. We're not. Tak dapat langsung Abang tak pernah. Kalau nak work from home tu, kalau nak cerita pasal work from home ni, kita anak pungut. Yes. Kita memang tak pernah rasa work from home. Betul. Even time ada musim influenza yang big boss kita orang kena influenza pun still masuk. Kita orang kena masuk because kita orang kebal. Tak payah cakap tu. Kita orang influenza, kita orang COVID pun kita orang masuk. Because kita orang nak infect more people. Tapi dia tak pernah kena. Kita orang masuk untuk bagi kat dia tapi dia tak pernah. Dia kebal lah weh. Okay. So okay lah, other than that kita turunkan sikit. Kita cakap ni lah pasal friends lah. Friends dekat office. Friends. Okay, because kalau I think friends ni, I think is it safe to say macam it's more to like office politics? Boleh? Boleh kan? Betul. Okay, because I jenis yang a bit nonchalant when it comes to macam bila I jenis yang macam I kerja macam tu. Like I cuba tau macam tu, tapi orang yang panggil I selalu untuk bercerita dengan I. Mungkin because I just listener. I tak menyampaikan. Padahal I menyampaikan dekat you je lah. Macam tu.
Tapi the person yang orang duk gosip dengan I tu, orang tak tahu pun. Macam tu. Tapi macam for me, I pernah, this is before company ni lah. It's company before ni. I punya manager tu so obsessed nak suruh I dapat macam ambil tahu pasal this office politic. I macam, I don't care man, I don't want to know. I just nak bekerja. Macam tu. You tak suka that person, that's not my problem, that's a you problem. Tapi dia heret you juga. Dia macam heret nak suruh macam I tak suka juga orang tu macam tu. Macam I have nothing against that person. You tak ada. Tapi you rasa tak bila dia buat macam tu dekat you, apparently you akan rasa macam you ada second thoughts dekat that person juga. Yelah. Kan? Which is tak elok lah buat macam tu. Yalah, macam you tarik orang untuk benci this person padahal macam tu. Kita tak ada apa-apa masalah. Tak ada masalah pun. Tapi tiba you macam terikut benci I sekali yang macam tu lah contoh. Yelah. Itu macam perangai-perangai budak sekolah. You know? Tapi betul. Macam but to be fair, nak bersin. Okay, to be fair macam dekat sini ada. Obviously. Ada. But dia macam tak obvious. I mean, if you tak look closely, then you tak perasan. Betul. Because kita orang bukan jenis, dekat office lama I kan, diorang jenis yang very open about the, macam if diorang tak suka this one person kan, dia macam war kan. Apa-apa yang orang tu buat kan, dia bukan war kan directly macam cakap macam tak. Dia akan macam cara orang tu cakap dekat another person tapi pasal orang tu, and that person is there. Dia macam high school bullying jugalah. This is dekat my previous workplace lah. Kat sini kita orang tak ada. Kita orang macam very harmony. Tapi sebenarnya di sebalik tu ada. But you have to look very closely. You kena very observant. Then you nampak. Betul. Which is I lah yang mangsa mendengar tu. Betul. I tak ada masalah dengan siapa dekat office tu. Daripada yang tua ke muda ke. Tapi I tahu semua gosip. Macam tu. I tak nak tahu tapi orang heret I mean orang cerita dekat I. So hendak I tahu dan I beritahu I tak akan diam seorang. I akan tahu juga. Sebab I bukan very vocal office tu. So macam mungkin orang trust I sangat kot. Maybe. Sebab macam you pun macam contoh orang bagi tahu you kan, you akan bagi tahu I because I pun macam okay. Macam tu. Macam tak ada pun nak menyampaikan lagi. Basically antara kita lah je lah. Dia macam kan habis kat situ. Dia just nak melepaskan saja. If I'm going down, you're going down with me. Sebab kita nak cakap kat siapa juga, betul tak? Dan I pun tak nak lah macam I dengar war-warkan dan I tak nak lah macam I seorang tu tahu. I nak at least I share dekat you so you aware pasal benda tu. So if anything happens, run. Macam tu lah. Dia ada office politik memang is everywhere. Betul. Ada juga macam itu ada juga office politik yang in terms of pilih kasih pun ada juga. But I don't think office kita ada orang yang macam kiss ass kind of person. Dia tapi you tak tahu. Is it? Tapi tak obvious lah macam you cakap. Ada je. Siapa? Okay, bagi no, I mean I takut you tak, kalau I cakap ni tahulah basically dia akan racist sikit lah. Big boss. You know Big Boss so kawan-kawan dia lah. Inilah dia. Lagi-lagi anak-anak dia. Actually kaki jilat tapi you yang tak perasan benda tu. Diorang jilat Ya. Oh ya ke? Diorang jilat tapi belakang diorang cakap juga macam diorang datang kat department kita je lagi diorang macam atuk. Macam tu. Tapi diorang jilat. Macam tu lah. Kita je tak jilat bos kita. Oh, you mean like department lain lah? Department lain lah. Cuma I tahu. I tahu banyak benda.
Tapi sumpah I tak nak tahu pun. Oh, sebab kita orang bukan jenis jilat kaki bos kita orang. Kita orang tak di-train. Actually department kita tak ada lah yang jilat kan? Tak ada. Tak ada, betul? Kita orang semua macam just buat kerja macam biasa je. Tak ada masa pun nak jilat dia. Oh, tak ada masa. Cuma dia ada pilih kasih. Betul. And that's why kita orang selalu cakap kita orang nak pungut lah. If you know, you know. Baik. Okay, next. Macam tu je. Thank you, next. Tak, macam tadi I cakap, kita cakap pasal you cakap pasal apa? Politik kan, office politik. I pula nak cakap ni apa dia boleh panggil, dia bukan office politik tapi dia boleh cakap gossip kan? Gossip and backstabbing. Tapi backstabbing tu macam besar sangat lah dia punya perkataan. I nak cakap yang macam don't share too much. Yes. Don't share too much to certain people. Ni bukan bosses or manager tak. Ini within I your rasa group macam pula. anyone pun dekat office you jangan, I mean if you share too much nanti it's gonna come back and bite you. Betul. Bukan setakat share your personal life, even macam work related pun jangan share too much ke bagi I. Macam let's say kalau you ada WhatsApp dengan this client kan, you tak perlu pun nak beritahu dia everything. Sebab benda tu akan jadi dia punya apa orang panggil, akan jadi satu topik yang dia akan borak dengan orang lain macam dia WhatsApp dengan klien ni cakap macam tu. Faham tak? Dia can use it against you juga lah. Even dia rapat atau dia macam satu group dengan you kan, tapi macam tu. That's why pergi office buat kerja je. Bukan tak boleh nak mingle, boleh. Cumanya ada limit. Ada limit lah. Korang kena tahu apa yang boleh share, apa yang tak boleh share. Macam tu. Macam korang tengok juga kadang-kadang korang masuk office tu kan, sebenarnya kan, because sometimes you're new to office tu and you end up mingling dengan orang yang sebenarnya the toxic person. Betul. Tapi you tak tahu pun. Tapi sebenarnya dia toxic. Actually benda tu wujud dan most of the workplace ada. Betul. Apa orang panggil apa peribahasa tu, macam yang orang closest person dekat office lah adalah, I tak tahulah apa dia punya peribahasa, tapi apa peribahasa dia, Man? Keep your friends close or keep your enemies close. Bukan. Dia macam nak cakap orang yang the closest person tu yang macam akan backstab you, something like that. But it's not a peribahasa macam It's like musuh dan selimut. Musuh dan selimut macam tu. Kind of like that. Okay. You tahu ke musuh dan selimut tu apa? Okay, I lagi pada BM. You tahu ke musuh dan selimut tu apa? Tak. Dia macam, yelah macam the closest person tu yang akan boleh backstab you. Okay, tiba-tiba I salah juga. Kan? The closest person tu you macam best friend dengan dia kan, tapi sebenarnya belakang dia lah yang dia macam menyampai yang ngumpet pasal you macam tu. So guys, do not trust people. People cannot be trusted. Kan, kita dah besar ni, kita tahu dah. Tak payah cakap pasal tak payah cakap pasal office. Itu tak I time sekolah rendah dulu, apa pernah jadi? Wah, lama ni sekolah rendah. Yes, I pernah sekolah rendah dulu. I dah jam 4. Okay. So, you know what my friend did? Malam-malam dia call I. Dia tanya I, ada masuk? Dia call I and then dia cerita pasal semua kira punya classmate, and then dia cakap macam, time tu kita mana tahu, kita macam layan je lah kan. Dia tanya lah macam dia macam dia start like macam nak gossip dulu, macam tak suka lah ni macam tu kan. And every single classmate they mention to them. You tahu dia nak say what happened. I pun macam layan, macam I pun cakap lah, Allah ni macam ni kan. The next day, the whole class Palau cakap you dengan I, palau I. sebab dia kata you yang menyampaikan. Sebab
this bitch Okay. pergi sampaikan dekat I punya classmate. Cakap you yang menyampaikan benda yes. tu semua. Macam yes, memang I macam layan. Like dia macam cakap apa yang awak tak suka pasal dia macam tu lah. Macam Sini you dah jumpa, you dah tak usi macam Dia tak suka you. That's why I don't trust people. I learn it the hard way. So macam, and then the whole class like tak cakap dengan I the whole day. And then kena involve senior, and then kita orang macam kena confront. Weh, it's very serious time, man. So memang at that point, I memang tak percaya manusia lah. I tak percaya manusia, tak percaya kawan. You jadi very careful with who you were friends with. That's why macam even sekarang, I tak ada tau. Macam, I tak keep toxic friends. Macam semua macam I rasa macam a bit toxic tu macam bye. Macam tu. That's why hidup I macam in terms of social life I macam aman. Yelah sebab you I dah buang lah yang toxic. Faham? Because yelah macam I learn it the hard way lah. Because your friends can backstab you. Macam tu je. Macam tu je. I boleh fake kawan dengan orang yang fake dengan I juga. I tak boleh. Which I pun boleh fake dengan boss I. So I mean I boleh hadap lah. I tak ada yang macam ciao, tak ada. Macam tu. Sebab dia tak memberi apa-apa makna dalam hidup I. So layan dia sikit pun okey dah. Janji dia puas hati lah. Kalau dia nak fake tak dia. Macam tu. Macam kalau I pun macam tak dwell on things sangat. Macam like if I perasan dia macam makin toxic, or I perasan macam dia tengah you know macam tak minat sangat, I macam okay bye. Like I don't need someone yang not interested to be in my life. Macam tu lah. So macam I try to avoid drama. Faham. At all costs. Macam tu. Okay, dah lari dah. Berapa minit dah? 51. 21 baru? 51. 51? Banyak je kita cakap bos kita. I rasa pasal lah. Itu baru tip of the iceberg. Oh, you guys have no idea. Memang kalau kita orang ni not good, bukan macam kita macam bad influence, I rasa tapi sebenarnya kan previous staff lah, I mean dekat office sekarang kan, previous staff masa I masuk semula, masa I mula-mula masuk, I tengah probation lagi lah kan. Tapi diorang semua macam resign. Diorang semua macam suruh I resign tau. And I terjatuh di dalam apa? I termakan dengan kata-kata tu. I hantar surat resign. Oh, tapi surat resign I ditolak sebab I punya boss macam suruh I try another 2 weeks kot macam tu. Dia kata kalau still tak boleh, then dia terima my resignation letter. And then that 2 weeks tu I macam beristikarah lah. Solat istikarah semua, I fikir-fikir macam okay, tak apalah, I rasa I boleh kot hadap. Kau 2 tahun hadap. Yelah, sebab around that time kita orang masuk, I masuk. So you nak cakap you lah. I lah kenapa? yang savior dia. Anyway. Okay, you cakap, you bagi tahu diorang. You apa? Bagi tahu. Bagi tahu apa? Ever since I datang, you bagi bahagia kan? Tak. I mean, you jangan nak jangan. Tapi the pressure letak kat I juga. Betul tak? Sampai sekarang I kena buat benda yang macam yelah, because the apa yang paling lama, staff paling lama kat situ yang sampai sekarang I kena benda tu. Okay, padahal you dengan I tak jauh pun beza masuk. 6 months je kot beza. Cuma sampai sekarang bos tu asyik cakap I je staff paling lama. Dia macam tak nampak aku judayu kot. I pun dah. Berapa bulan? 6 months je. 6 months or 4 months? You masuk summer in June. You November kan. 4 months dah. Tapi dia buat macam I dah 5 tahun kat sini. Actually, you punya receptionist ingat I
Dah 6 tahun kat situ. Sebab dia kata, oh you masuk dulu kan before I. I macam, You janganlah layan makcik tu. Oh my Dia tu umur God. berapa? Umur dah boleh retire. Actually dia tahun depan dia last. Okay, honestly I tak faham kenapa dia orang put such an old person as a receptionist. HR. Because, okay, untuk I, receptionist should be macam the face of the company, right? So, kena comel or muda or sexy. Tapi ni, you Dia put in letak that yang- as a... Bukan nak cakap. Yang selalu gaduh dengan Ya. Ya Allah. Ya Allah, tak boleh fikir lah dia gaduh dengan semua orang ni. Bukan Grab lah, Lamu semua dia bergaduh kat depan tu. Orang hantar makanan pun jadi masalah. Bukan setakat tu, aku hantar Skynet pun jadi masalah. Banyak pendapat. Gila. Itu dah reception ni HR pun 2 kali 5 je. HR, I think you guys know lah, HR memang semua tak percaya. Diorang Tapi cakap sepatutnya je. HR memang orang yang macam Diorang cakap paling je. jaga kan staff dia. Tapi Dia cakap je Allah. HR for the employee. Tu no, HR for the employer je lah. Mana ada HR mana jaga employee dia. Dia jaga ni je, bos tapi je. HR ni paling sampah. Gerau lah. Tu kerja dia tiba jadi kerja aku pula. Cuba korang bayangkan baru-baru ni ada few staff masuk lah. Few new staff masuk. I mean intern lah masuk. I check with the HR why this laptop cannot use, why that. And now HR tu suruh I pergi text the IT. Dah tiba-tiba I jadi IT H2. And then I yang pergi call IT. Kenapa this laptop tak boleh pakai Microsoft? IT tu pula barang I busy lah nantilah. I ni siapa sebenarnya kat company tu? Okay, to be honest, I everyone dekat office tu. I lah admin, I lah technical staff. You lah finance. I lah finance semua. Dia semua dah gaduh. Dengan account pun dah gaduh. I terkejut tu semalam. Okay, ada cerita lah. Semalam, I bergaduh dengan finance lah kan. I ingatkan I gaduh tu tak kuat. Ya, tapi sampai audit dengar. Sampai audit dengar. Lepas tu jadi macam, kuat ke I marah semalam? Macam tu, saya macam, okay, I kena slow. I kena jadi Ayu balik. Yang orang ingat I sangatlah baik. Tapi I marah dia je. Dia tu memang layak dimarah. Itu Dia memang ni. minta. Memang minta. Kalau I boleh, I mana lagi ya. Bukan you je. I rasa semua orang tampar dia. Orang sampai siap claim dia ada ADHD lagi. No. ADHD is good. I cakap dia autistic. Tapi, aduh, suruh bapak dia betulkan otak dia boleh tak? Tak, bapak dia bukannya pakai otak ke? Kau tak betulkan anak kau punya otak eh? Tak, actually setiap department ada yang bengong kan seorang? Department kita ada, Miss. Department kita, bos kita lah yang bengong. Anyway, tak adalah. Kita tak cool sebab bos kita sangat strict. Macam department lain tu, bos diorang ngongek-ngongek sikit. Because department lain, bos diorang pun macam Tak se-strict bos kita lah sebenarnya. Tak senit lah bila cakap tak senit. SOP pun tak banyak sangat. Contoh lah macam teks pun. Ada seorang ADHD ke? Okay. Whose name shall not Weh, be ni said. sumpah tak kena dia dengan baju raya. Dengan baju berjubah, raya. I mean dengan berjubah je kat orang macam ni. I'm not gonna wear baju ni time raya. Alah berjubah. Kau tengok mesti raya. Oh, okay. Baru je minta maaf. Tapi I tak minta maaf lah apa? dengan semua orang. Anyway. I rasa macam macam dah lama tak minta maaf. I mean minta maaf dengan family macam je lah. But dah tak ada dah macam minta maaf. Macam dari hati ke hati ni sekadar selamat kau raya, sekadar- mohon sebatin. Oh my Dah god, tu I je. tak suka. Krik-krik. Selamat raya, kosong-kosong. Sebab dah tak ada dah. Ni tunggu, Jumaat ni bos you sendiri cakap kat you macam tu. Dia better minta maaf kat I. Oh you bukan you minta maaf kat dia. Hello, dia banyak buat dosa dengan I. Serius, dia banyak gila buat dosa kat I. Cakap ni, tapi buat tu. Zazana. Tapi basically kan every day kita orang berzikir kita orang nak resign. Tapi kita orang stick kat situ.
Tapi kita tak tipu, kat situ memang the best tempat untuk belajar. I boleh cakap best jugalah, macam memanglah. It's not the best tempat, it's a good place to learn. Yelah. Sebab I tak rasa tempat lain dia nak ajar you betul-betul macam mana kat sini ajar. Tapi kat sini terlalu ajar. Actually macam kalau for internship tiba-tiba promote lah pula. It's not nak promote because Kita sangat perlu kat intern. Tolong, kita nak tolong, kita penat sangat habis. Tak payah. Bukannya diorang sponsor video ni pun. Taklah aku lah ada intern tengah mencari. Sekarang time diorang meh? Not sure. Satu university kot. I tak faham kenapa diorang tak send dekat UiTM. I pun terfikir. Diorang akan go to because diorang nak cari diorang punya type juga. Betul. Yang ambil UiTM selalu department lain kan? Which is now diorang semua probably UiTM. Ini diorang nak cari type diorang, then diorang akan cari lah dekat tempat lain. Lepas tu kena reject. Lepas tu tak siapa nak. End up ni lah juga yang buat kerja. Lepas tu pinjam orang lain punya. Anyways. Lama sangat lah ni sebenarnya. Okay, I think korang dah get the gist of sebenarnya. Actually korang pun ada je apa yang kita orang cakap ni. Korang pun ada rasa je kan kat office sendiri. Kalau korang tak rasa tu then congratulations. Stay je lah kat rumah tu. Stay. Don't go anywhere. Even kalau gaji tak banyak pun at least korang happy. Korang punya mental sihat lah. Kita orang punya mental dah. Kita orang memang mungkin dia ni dah ada macam-macam penyakit. I dah ada PTSD. And dah ada anxiety. But yeah, it's fine. Mungkin kalau kita orang dah stop buat video, buat podcast, mungkin kita orang kat Tanjung Rambutan. Yes, because I think kita orang tengah nak collectively apply kot. Tak tahu. Ataupun kat sana dah ramai dah sebenarnya. Maybe boleh jumpa I punya manager lama. I rasa dia dah register dekat sana. Yeah. I pun sebenarnya mula bontot juga. Okay. So, korang cuba share perangai yang korang rasa lagi pelik korang punya bos ataupun korang punya colleague buat. Yang maybe korang rasa macam alah korang punya bos ada apa sangat lah. Biasa je tu kan. Cuba korang share apa yang macam bos korang pula terpaling. Oh ya, actually I nak tambah satu je. Kita orang punya bos ni jenis yang this could be an email but is a discussion, is a meeting. Betul. Apa benda kita orang sampai you know like kalau anyway kita buat yang apa now sama kan. Let's discussion. Tapi tak pernah tu pun. Tapi actually kurang sikit kan? Is it? Bagi I lah. I tak tahu kalau you. Kenapa rasa macam You sebab ni, you ada new staff. You ada new person in your group. Sebab tu kot. Okay. Group I dah tak ada. Sebab tu macam less sikit. Sebab klien I semua je sampah. Klien dia macam semua je sampah. Semua klien sampah. Okay. Anyways. Okay, FYI, episode ni is just kita orang ranting je. Sebab kita orang nak maybe kita nak lepaskan, kita nak let it all out. So maybe this raya kita boleh apa? You nak cakap apa? Kosong-kosong. Lepas tu dah masuk raya nanti gila balik. Maki balik. Tapi at the end of the day, apa-apa yang we went through tu memang ada affect kita orang punya mental lah. Memang I think macam irreversible. I sampai sekarang, but not from this days, from the previous days, I takut kalau dapat notification phone. Kalau group notification specifically, I akan faham. I tak tahulah. I macam dah macam develop dah semua penyakit tu. So macam jadilah macam tu. So the lesson here is jagalah korang punya health, jagalah korang punya mental state.
Jangan kerja macam orang gila yang sampai kau dah sakit baru nak Baru nak tukar blah ke apa kan. benda. If you dah sense rasa macam toxic sikit tu, macam just go lah. Betul. Your boss takkan change. Also kalau korang belah pun, diorang akan cari orang baru. Senang je. You're easy Tapi replaceable. kesihatan korang kalau dah sakit, tak boleh nak Tak boleh nak buat apa dah. replace dah kesihatan. Faham tak? Because at the end of the day, I think most of penyakit starts with stress. Betul. Mm. Even sakit kulit pun sebenarnya start dari stress. I pun pernah I stress sangat sampai rashes teruk. So macam korang please lah. jangan pelik tiba-tiba korang ada penyakit macam penyakit apa ni macam tu. Actually tu start dari stress. Rash, and then if you got korang perempuan then akan problem lah dengan korang punya period tu. Betul. Confirm punya. Betul. We've been through this. Ni memang kita memang speaking from experience. Tak nak cakap pasal orang tak lain, memang made up pasal pun. dia sendiri pun. Yeah. So macam jangan devoted sangat dekat your company. Kalau Kalau korang nak cuti, korang cuti je. Kalau korang nak Cuti. MC je. betul, tapi janganlah tipu-tipu MC lah pula. Janganlah tipu. If you sakit je. If you sakit, just go for an MC. Betul. Kalau korang dapat MC 2 hari, MC je MC 2 hari je tu. Janganlah Apa yang masuk macam sehari je. alamak nanti macam tak ada siapa nak handle lah kerja. No. Lantak biar Diorang mana kisah. Betul. Okay. So itu saja kita orang punya rant. Ranting di awal Syawal. And we wish you guys the best of luck. Kalau korang kena hadap this kind of bosses every day. Because to be fair, a lot of macam stress ni, this is about boss or environment. It's rarely because obviously when you bekerja, you expect banyak kerja. If you guys ada kerja, kenapa dia nak hire you? Betul. Okay. You have to expect ada banyak kerja. Tapi kalau macam you kena go through this hellish environment, then I suggest korang, just search for an alternative lah. Okay? So itu saja kita orang punya Pillow talk letak untuk this week. this week. Jumpa korang untuk next episode. Selamat Hari Raya. Bye. Bye-bye.